Mursyidul Ampas, Tuan Guru Datuk Ni Abdul Aziz Nikmat menegaskan penolakannya terhadap idea kerajaan perpaduan PAS UMNO bukan berdegil tetapi sebagai istiqamah menjunjung keputusan parti untuk terus bersama Pakatan Rakyat pada muktamar di Ipoh tahun lalu. Katanya menyokong kerajaan perpaduan adalah tidak betul dan boleh mencelarukan keputusan muktamar sebelum ini. Saya bukan berdegil tapi beristiqamah. Degil ni arti kita mempertahankan barang salah mati-matian. Itu kita panggil degil. Tahu dah benda salah, pertahan juga. Itu degil namanya. Tapi bila kita pertahan barang hak, barang betul, itu namanya istiqamah. Istiqamah dipuji oleh Allah Al-Quran. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Orang istiqamah ni orang dipuji oleh Allah, dan Allah berjanji malaikat akan turun terus-menerus memberi sokongan kepada pihak yang beristiqamah. Oleh yang demikian, saya tak lebih daripada apa yang saya pertahankan keputusan mesyuarat muktamar di Ipoh setahun lepas, bahawa kita mesti bersama dengan Pakatan Rakyat. Jadi kalau bila ada pihak lepas Pakatan Rakyat pun nak jaga perpaduan dengan UMNO pun nak jaga, itu sudah kacau. Jadi saya nasihat, jangan buat begitu. Pendirian tegasnya sekali lagi diulangi bahawa keputusan besar seperti kerajaan perpaduan harus diputuskan melalui saluran yang betul, termasuk mengambil kira pandangan dari komponen Pakatan Rakyat yang lain. Kalau nak juga kita mesti buat. Sebab tu saya kata bawa dulu cerita perpaduan ni. Kalau nak bawa dulu PAS pusat, kemudian bahas di peringkat negeri, PAS negeri-negeri, lepas tu bawa dalam dalam pakatan. Ni pakatan pemarah pada kita. Cik Lee Kuan Yin telah buat kenyataan bahawa PAS mesti jawab pada DAP. Kenapa saluran? Tak boleh kita nak tepi keputusan mesyuarat dengan pandang-pandang kita sangat, tak boleh. PAS katanya sudah serik dengan pengkhianatan UMNO BN terhadap parti Islam itu, dan tindakan UMNO dalam banyak perkara menunjukkan parti itu bukan sebuah parti yang boleh dipercayai. Tak serik macam mana? Tak ada pun dalam UMNO tendang Presiden. Tapi dia tendang Pak Allah. Kalau Pak Allah Presiden UMNO pun dia boleh tendang. Pelik apa kalau dia tendang kami orang PAS? Kalau Dewan Negeri Perak yang sah, dari segi perlembagaan, dari segi amanah rakyat sah, dia ceroboh. Dalam Quran sebut la yarqubuna fi illa wala dhimma. Orang ni masalah kerabat pun tak peduli, masalah janji pun tak peduli. Jadi ini depan mata kita, Pak Allah kena tendang. Mana ada sejarah dalam UMNO tendang Presiden dia sendiri. Bukan kerana rasuah, bukan kerana jahat, dia tendang. Saranan Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin supaya PAS melupakan sengketa lama dengan UMNO turut diulas Ni Aziz. Katanya UMNO terlebih dahulu perlu mengakui kejahatan yang dilakukan mereka terhadap PAS sebelum PAS memaafkan mereka. Suruh lupa. Senangnya lupa. Ada makna saya boleh lupa. Lupa ni barang automatik. Ingat ni barang automatik. Kalau lupa, tak ada sejarah. Tak perlu buat sejarah lah. Lupa semua. Mungkin Tok Guru kita boleh bermaaf-maafan. Maaf, biar mengaku dulu. Nak maaf, biar mengaku dulu salah. Kalau orang yang bersalah dengan saya boleh maaf, tapi mengaku dulu. Saya minta maaf kalau saya mengaku salah. Tak apa. Mana mengaku salah? Bercakap kepada media di kediaman rasmi Menteri Besar di JKR 10 semalam, beliau berkata adalah lebih baik jika PAS berjumpa UMNO dan mengajak parti itu supaya menghapuskan dasar perjuangan bangsa mereka kepada perjuangan Islam. Kenapa tidak ada orang PAS jumpa dengan UMNO, bujuk dia supaya tukar dasar kebangsaan menjadi dasar Islam? Nabi Muhammad SAW tidak pernah dikenali sebagai pemimpin Arab. Kerana dia bawa Islam rahmatan lil alamin untuk international. Jadi kita juga sebagai umat Islam mengadakan parti Islam se-Malaysia. Tak saya cakap masalah Melayu, masalah Islam. Dan saya sebut pada kita dalam pakatan ini telah berjaya meredakan Islamophobia. Nak harapkan UMNO tak boleh nak meredakan Islamophobia, kerana UMNO sendiri pun terlibat dengan Islamophobia juga.